Perhatian buat semua petani dan pekebun kecil. Adakah anda tahu anda masih berhak menerima bantuan tunai sehingga RM400 sebulan meskipun harga diesel telah diselaraskan? Permohonan kini masih dibuka. Salam sejahtera dan selamat datang kembali untuk makluman berita kewangan dan bantuan terkini. Seperti yang kita sedia maklum, penyelarasan harga bahan bakar diesel telah pun dilaksanakan. Walau bagaimanapun, pihak berkuasa menyedari bahawa sektor pertanian dan agri-komoditi memerlukan sokongan berterusan. Oleh itu, bantuan tunai khas tetap diteruskan bagi membantu pengusaha serta pekebun kecil yang menggunakan kenderaan diesel seperti lori, jengkaut dan kenderaan berat lain dalam urusan harian. Bagi anda yang tertanya-tanya mengenai kadar bayaran, jumlah keseluruhan bantuan yang disalurkan ketika ini adalah sebanyak RM400 sebulan. Jumlah ini merangkumi bayaran asas sebanyak RM200 ditambah dengan bayaran kadar interim sebanyak RM200 lagi. Bagi penerima sedia ada yang telah menerima bayaran sebelum ini, anda tidak perlu bimbang. Pembayaran akan terus dikreditkan secara berkala ke akaun anda sehingga hujung tahun ini tanpa perlu memohon semula. Namun, bagi anda yang belum pernah mendaftar atau memohon, pendaftaran kini sedang beroperasi secara dalam talian. Jika anda mengemukakan permohonan dalam tempoh bulan ini dan diluluskan, pembayaran anda akan mula disalurkan pada bulan berikutnya. Syarat utamanya amat mudah. Anda mestilah seorang petani atau pekebun kecil yang sah serta memiliki dan menggunakan kenderaan berenjin diesel untuk aktiviti perniagaan atau pertanian anda. Permohonan boleh dibuat secara terus melalui portal rasmi di budidiesel.gov.my. Ingat, insentif interim ini amat membantu dalam menampung kos harian anda. Jadi, pastikan anda tidak melepaskan peluang ini dan segera buat permohonan sebelum tempoh semasa berakhir. Bagaimana pula dengan anda? Adakah permohonan anda sudah diluluskan? Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Jika maklumat ini bermanfaat, sila tekan butang like, share video ini kepada rakan-rakan petani yang lain, dan subscribe saluran ini serta aktifkan loceng notifikasi agar anda tidak ketinggalan maklumat bantuan penting yang seterusnya. Sekian untuk berita kali ini. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi. Itu sahaja laporan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama kami untuk berita terkini dan bantuan lanjut.